Di sebalik bukit yang diliputi dengan salji yang tebal, terdapat seorang wanita serba putih. Nafasnya sesejuk mayat manusia. Sekiranya anda nampak wanita ini, percayalah anda tidak akan hidup lama kalau bercerita tentang dia. Let's go for Japan story time. Kisah cinta misteri dan mati Yuki Onna. Seorang lelaki telah membuat satu kesalahan yang sangat besar yang boleh membawa kepada dia kematian. Pada zaman dahulu, terdapat seorang lelaki bernama Saito. Saito ini pergi ke sebuah bukit yang dilitupi dengan salji untuk kerja. Dia meredah snowstorm waktu malam, seorang-seorang dengan tujuan kerja. Tetapi semakin lama salji makin tebal, semakin lama angin makin kuat, dia makin lemah, kaki semakin lembik, dan waktu tu dia tahu dia tak boleh survive dalam keadaan macam tu. Bila mata dia semakin lama semakin nak tutup, vision dah semakin blur. Waktu ni dia nampak seorang perempuan. Dia ternampak seorang perempuan yang sangat cantik berdiri depan dia dengan kimono putih, kulit seputih salju, dan mata dia hitam bulat besar seperti pantulan cahaya bulan. Untuk pengetahuan anda, dia bukan manusia. Dia boleh kita katakan something yang macam snow spirit. Bila perempuan tu mendekati Saito, dia kata kepada Saito, "Awak masih muda. Saya akan lepaskan awak. Tapi janji, jangan cerita berkenaan saya kepada orang lain." Dan dia hilang. Ajaibnya, bila Saito tersedar, dia survive dan selamat dalam snowstorm semalam. Dia rasa semuanya macam mimpi. Tapi tak mungkin. Mungkin perempuan tu yang selamatkan dia. Dia pun bergerak ke kampung yang berdekatan dan refresh diri dia balik. Bila dia pergi ke satu kampung ni dan dia mula bekerja ke kampung tu, dia berjumpa dengan seorang perempuan bernama Yuki. Kulit putih, baik, lemah lembut, dan dia pun jatuh hati. Cuma satu je pelik, setiap kali dia sentuh Yuki, terasa sejuk. Tapi disebabkan cinta, dia tak adalah tanya, kenapa tangan you ni sejuk? Dia tak tanya. Bila Saito dah terasa Yuki ni adalah one and only perempuan yang boleh jumpa yang baik macam ni, yang lama macam ni, dia pun berkahwin dah dengan Yuki. Diorang pun berkahwin dan happy lah, bertahun-tahun berkahwin. Dia rasa happy, Yuki pun baik dengan dia pun baik dengan Yuki, sangat happy. Cuma satulah benda yang dia pelik, sebab Yuki ni macam tak pernah menua. Walaupun bertahun dah berlalu, Yuki ni maintain seperti mana dia jumpa Yuki. Tetapi Saito dia dah menua lah sebab dah bertahun. Dia manusia, mestilah menua. Sampai satu malam Saito telah membuat satu kesalahan yang besar. Sebab apa? Dia terus cakap kat Yuki, "Yuki, awak tahu tak? Saya pernah terjumpa perempuan yang cantik dekat snowstorm yang pernah hampir meragut nyawa saya. Tapi luckily saya survive. Dan perempuan tu ada bisik kat saya supaya jangan cerita pasal dia dekat orang lain." Saya rasa pengalaman tu amazing sangat lah. Dia cakap dekat Yuki. Bila Saito cakap je benda tu, Yuki berubah muka. Daripada muka yang lembut ke muka yang sangat marah. Api di sekeliling rumah mereka yang menghangatkan badan mereka sekarang semua terpadam. Satu rumah terasa sejuk. Yuki cakap dekat Saito, "Engkau dah berjanji dengan aku." Saito terkejut. Aku dah berjanji? Engkau ke perempuan tu? Sekarang ni muka Yuki dah makin pucat, udara dah semakin sejuk. Saito dah berdebar sangat takut dengan kesalahan yang dia pernah buat. Slow-slow badan Yuki hilang di sebalik salji yang sejuk tadi. Yuki cakap kat Saito, "Aku adalah perempuan yang kau jumpa malam tu, dan kau telah mukir janji kau. Aku mesti pergi dari sini." Dia pun hilang dan pergi. Yuki dah hilang dan kembali ke salji untuk selama-lamanya. Dan sejak itu, kisah Yuki Onna diceritakan di kalangan orang Jepun yang berada di kawasan yang sejuk salji supaya berhati-hati kerana kemungkinan anda boleh berjumpa dengan Yuki Onna dan disangka anda adalah Saito. Anda mungkin oleh dia. Sebab tu guys, jangan pernah mungkir janji. Kalau you guys jadi Saito, terselamat daripada blizzard tu, adakah korang boleh simpan janji ni
dan teruskan kehidupan. Ataupun kalau korang jumpa perempuan yang bila sentuh sejuk je, korang boleh ada relay dengan dia. Cuba komen kat bawah. Are you guys really will do what Saito do?